Kita semua tahu kan, AI hari ini dah boleh buat macam-macam benda yang gempak. Daripada tulis kod sampailah jawab soalan-soalan yang rumit. Tapi pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang bezakan AI canggih sekarang ni dengan versi-versi lama yang kerjanya macam teka perkataan seterusnya je? Jawapannya, ia bukan pasal model yang lagi besar, tapi ia adalah satu proses rahsia yang kita panggil pasca latihan. Nah, inilah yang kita nak rungkai hari ini. Dulu kan, tak kisahlah betapa hebatnya model AI macam GPT-3, ia sebenarnya tak lebih daripada apa yang Oleksiy Kuchayev dari Nvidia panggil auto lengkap gergasi. Cuba bayangkan, ia ada banyak sangat maklumat, tapi ia langsung tak faham apa yang kita nak. Dia cuma pandai sambung ayat berdasarkan corak data yang dia dah belajar. Power yang power, tapi tak ada hala tuju. Dan dekat sinilah kita nampak beza paling ketara. Model asas yang kat sebelah kiri tu, bayangkan dia macam seorang pelajar yang genius tapi tak ada disiplin. Tahu banyak benda tapi bila bercakap, merapu. Tapi lepas dia melalui proses pasca latihan, dia jadi macam yang kat sebelah kanan tu. Seorang pembantu yang bukan setakat bijak tapi boleh diharap, faham arahan kita dan paling penting, selamat untuk digunakan. Transformasi dia memang luar biasa. Jadi, apa benda magis di sebalik perubahan ni? Sebenarnya, ia bukan magik langsung. Ia adalah satu peringkat kejuruteraan yang sangat-sangat penting yang kita panggil pasca latihan. Dan inilah yang mengubah segalanya. Okey, so pasca latihan ni ada dua kerja utama. Pertama, untuk tingkatkan keupayaan dia. Maksudnya, kita ajar AI ni cara untuk berfikir atau menakul dan cara untuk guna alatan-alatan lain. Misi kedua pula adalah penjajaran. Kat sinilah kita pastikan AI tu ikut telunjuk kita supaya dia membantu, bukan buat benda yang bukan-bukan. Senang cerita, ia gabungan antara enjin yang berkuasa dengan steering yang mantap. Nak tengok bukti? Tengok ni. Kita ambil contoh model Llama 3. Model asas dia mungkin dah cukup hebat, tapi lepas dia melalui pasca latihan, keupayaan dia melonjak naik, mendadak gila. Kena ingat, ini bukan model baru tau. Ini model yang sama, cuma otaknya dah di-upgrade untuk jadi jauh lebih pintar dan berguna. Perubahan macam ni, ia tak berlaku dalam sekelip mata. Ia satu evolusi yang berlaku dengan sangat pantas. Dan enjin utama yang gerakkan evolusi ni ialah pasca latihan. Kalau kita tengok balik kan, sebelum tahun 2022, kita masih dalam zaman auto lengkap. Lepas tu, boom, ChatGPT muncul dan ia perkenalkan konsep penjajaran ni kepada dunia. Tiba-tiba, AI jadi satu benda yang sangat berguna. Masuk tahun 2024, kita mula nampak keupayaan penakkulan. AI mula berfikir dulu sebelum bagi jawapan. Dan sekarang, kita tengah menuju ke arah AI sebagai ejen yang boleh guna alatan dan selesaikan tugasan-tugasan rumit sendirian. Apa maksudnya bila kita kata AI boleh berfikir? Bayangkan macam ni, bila kita nak selesaikan masalah matematik, kita conteng-conteng atas kertas kan? AI pun buat benda yang sama tapi secara dalaman. Jejak pemikiran ni kita tak nampak, tapi proses ni lah yang bantu AI tu untuk sampai ke jawapan yang lebih tepat. Cuma, ialah nak berfikir ni, makan tenaga sikit atau lebih tepat, kuasa komputasi. Dan yang lagi gempak ialah penggunaan alatan. Katalah kita tanya AI, berapakah berat 100 liter H2O2? AI yang moden takkan terus jawab. Sebaliknya, dia akan berfikir secara otonomi. Okey, kejap, aku tak boleh jawab terus ni. Aku kena guna kalkulator. Tapi sebelum tu, aku kena cari dulu ketumpatan H2O2. Dia rancang langkah-langkah, laksanakan satu persatu dan dia tahu bila kerja dia dah selesai. Pada tahap ni, dia bukan lagi pembantu. Dia dah jadi macam seorang ejen. Okey, kita dah faham apa yang AI boleh buat. Gempak kan? Tapi soalan yang lagi menarik, macam mana sebenarnya kita ajar sebuah mesin untuk buat semua benda ni? Proses dia dibina atas 3 tonggak utama. Mula-mula, kita tunjukkan dia banyak contoh jawapan yang bagus-bagus. Macam bagi buku rujukan lah. Kemudian, kita bina satu hakim AI khas yang tugas dia cuma satu. Bagi markah untuk setiap jawapan yang AI tu hasilkan. Dan akhir sekali, kita biarkan AI tu berlatih berjuta-juta kali. Belajar dari maklum balas hakim tu sampailah dia jadi betul-betul pandai. Dan inilah jantung kepada proses pasca latihan, gelung pembelajaran pengukuhan. Bayangkan macam seorang pelajar diberi satu soalan. Pelajar tu pun cuba beberapa draft jawapan. Lepas tu, seorang guru, iaitu model ganjaran, akan semak setiap draft dan bagi markah. Berdasarkan markah tu, pelajar tu akan belajar mana yang betul, mana yang salah. Untuk cubaan seterusnya, jawapan dia mesti lagi bagus. Sekarang, bayangkan proses ni diulang bukan 100 kali, tapi berjuta-juta kali.
Yang menariknya, guru atau hakim AI ni ada dua jenis. Satu jenis tu macam cikgu matematik yang garang. Dia ikut peraturan je. Jawapan sama ada betul atau salah, hitam putih. Ini memang bagus untuk subjek macam matematik dan pengudan. Jenis kedua pula, dia lebih macam seorang pengkritik sastra. Dia sendiri adalah sebuah AI yang dilatih untuk menilai benda-benda subjektif, macam kreativiti, kejelasan atau selamat tak sesuatu jawapan tu. Okey, yang ini pula satu konsep yang sangat praktikal untuk kita sebagai pengguna, bajet penakkulan. Senang cerita, kita boleh tentukan berapa banyak masa berfikir yang kita nak bagi pada AI. Kalau kita perlukan jawapan yang cepat, kita bagi bajet yang rendah. Tapi, kalau kita nak jawapan yang betul-betul tepat dan mendalam, kita bagi bajet yang lebih tinggi. Selalunya, lebih banyak masa berfikir, lebih baguslah hasilnya. Setakat ni kita dah tengok cara nak latih satu kemahiran pada satu masa. Tapi macam mana pula kalau kita nak cipta AI yang serba boleh, seorang pakar dalam macam-macam bidang? Inilah cabaran besar yang seterusnya. Kita tak nak AI yang cuma jago dalam satu acara je. Kita nak seorang juara decathlon yang hebat dalam matematik, hebat dalam pengekodan dan hebat juga dalam penulisan. Persoalannya, macam mana nak buat tu? Jawapannya, kita cipta sesuatu macam sukan Olimpik untuk AI. Dengan platform macam Nemo Gym, satu model AI boleh bertanding dalam pelbagai acara serentak. Matematik, pengokodan, semakan fakta, semuanya dalam satu sesi latihan. Setiap acara ada hakimnya sendiri dan AI tu akan belajar untuk jadi lebih baik dalam semua bidang pada masa yang sama. Dan yang paling best, kadang-kadang bila dia jadi lebih pandai matematik, kemahiran pengokodan dia pun ikut meningkat. Semua teknologi ni memang hebat, tapi apa yang lebih penting daripada teknologi itu sendiri adalah apa yang berlaku seterusnya. Dan ia berkisar tentang menjadikan kuasa ni dapat diakses oleh semua orang. Untuk bagi anda faham betapa besarnya skala yang diperlukan, tengok nombor ni. 26 juta. Itu adalah jumlah contoh data yang digunakan hanya untuk satu fasa latihan. Ini memerlukan sumber yang sangat besar, yang selalunya hanya syarikat-syarikat gergasi je yang mampu buat. Tapi sekarang, lanskap ni tengah berubah. Syarikat macam Nvidia sedang membuka akses kepada keseluruhan kit alatan pasca latihan mereka daripada data, hakim-hakim AI itu sehinggalah ke kod latihan macam Nemo Gym. Ini betul-betul satu game changer. Ia bermakna siapa sahaja dari penyelidik di universiti sampailah ke syarikat-syarikat startup kini ada akses kepada alatan yang sama yang digunakan untuk bina AI paling canggih di dunia. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang sangat menarik untuk kita fikirkan. Apabila alatan untuk membina AI yang lebih bijak tidak lagi terhad kepada beberapa pihak je, inovasi besar yang seterusnya boleh datang dari mana-mana sahaja, oleh sesiapa sahaja. Mungkin juga oleh anda. Masa depan AI sedang dibina secara terbuka dan ia penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas.